1 kilogram emas bukan sekadar pelaburan. Ia legasi kekayaan untuk anak-anak dan generasi seterusnya. Ramai orang kaya tinggalkan rumah, kereta atau bisnes. Tetapi semua itu boleh susut nilai, rosak atau dijual lebih murah bila tiada yang uruskan. Emas ini berbeza. 1 kilogram emas boleh diwariskan dengan mudah. Nilainya kekal bahkan meningkat seiring peredaran masa. Bila anak-anak pegang 1 kilogram emas ini, mereka bukan sekadar dapat harta, mereka dapat simbol kebijaksanaan keuangan daripada ibu bapa mereka. Kenapa 1 kilogram emas? Spreadnya lebih rendah, sekitar 6% saja, dan kos premiumnya lebih murah berbanding emas yang kecil. Dengan 1 kilogram emas ini, anda bukan sahaja bina pelaburan, tetapi benteng keuangan keluarga. Kalau anda seorang usahawan berjaya atau pelabur elit yang nak maksimumkan keuntungan jangka masa panjang dan anda mahu tinggalkan legasi yang sebenar, maka targetlah 1 kilogram emas sebagai simpanan keluarga. Hubungi saya atau isi beg biru di bawah ini dan saya akan bimbing anda capai 1 kilogram emas pertama untuk warisan anak-anak anda. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.